voucher ini. Hah? Berapa bang? Coba boleh try dulu bang. Hai, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama saya di channel Next Hari Ride guys. Seperti yang korang nampak, kita sekarang dekat Tampoi. Dekat belah sana tu Angsana. Dekat sini ada satu food festival. Dekat sini nama dia Havoc Food Paradise. Havoc Food Festival. Sorry, Havoc Food Festival. Right. Maksud tadi diorang macam biasa guys, kita nak ajak korang buat terjah ke dalam sana. Kita nak cari apa saja benda-benda yang sedap dan menarik dekat dalam sana. Right, jom ikut saya. Ramai tu. Jadi untuk acara dia ni saya tak pasti sampai bila diorang buka ni. Dekat sini memang ramai lah. Banyak benda yang boleh korang dapat. Mulai dari makanan, ramainya. Baik, jom kita cari apa saja benda yang boleh kita dapat malam ni dekat Havoc Food Festival malam ni. Korang memang tak akan dapat saya untuk shoot apa mana-mana makanan yang sedap hari ni. Memang explore pasar sajalah. Korang nampak apa? Macam mana nak masuk? Macam mana nak masuk? Gila dia punya orang. Aduh, tak boleh lah. Tak apalah korang, kita cuba sajalah semampunya. Macam inilah guys. Ni orang tak boleh berhenti-berhenti nak lama-lama, tak boleh lah. Orang berjalan, nanti jalan jam. Boleh? Boleh? Ha? Alhamdulillah dekat dalam sini tak berapa sesak macam dekat luar. Tak boleh? Ada.
Milo ice bang. Ya. Milo ice pula. Berapa bang? Berapa bang? Kau sedap, manis. Terima kasih ya. Hilang aku nanti. Makanya jangan jauh-jauh. Ayam bakar pun ada. Ayam golek. Sate pun ada ni. Banyak ah dekat sini korang boleh dapat. Ramai syut. Ni memang saya random lah. Mana-mana tempat yang memang boleh saya masuk untuk saya explore dia punya makanan, saya akan cuba masuk lah. Ada tempat yang memang saya tak boleh lalu lah, terlampau ramai. Belah mana? Sana. Sini. Lambat tu siapa? Okey, jadi siapa lagi dah boleh tunggu urut saya. Saya kalau udara rusak pakai udara atau juga kalau udara untuk kembali jadi satu benda. Okey. Alright, jadi kita kat situ cari saya sahaja dia. Sampai Assalamualaikum semua. Yang pertama yang tersebut Kerabu Maggi. Thailand punya style. Dan ini ada satu jasa saya narasi yang ada sama yang sama rajin dan jadi jom kita bersama dengan Jiwa Azira. Ya, hai, assalamualaikum. Saya dari Jiwa Azira. Okey, bos saya jauh sikit. Jauh sangat.
So, saya bawakan 5 jenis flavor donut. Dekat sana tu panggung utama dia. Kopi, durian, coklat dan pistachio. So, alhamdulillah. Masa kat tak boleh bangun, lari ah. Lebih dah jemput kita tinggal dulu. Coba boleh try dulu ah. Jemput bisa. Tinggal dulu. Ada pun dia boleh try ya. Betul tak? Kau dah masuk sini kau tak try, rugi beb. Memang malam ni saya bawa korang pusing-pusing sajalah. Ini sup. Boleh ya? Boleh. Bang, bungkus satu campur bang. Urus sebelah. Kak nak sup campur satu? Ya. Yeah. Sup saja. Campur lah. Sup. Ada? Campur semua ke 2 barang ke 3 barang ke? Campur semua lah. Campur semua. Campur semua. Tengok. Bayar sini. Baik. Bang, ni buka sampai bila bang? Sampai bila buka ni? Sampai itu. Esok lah sah? Alright. Okey, terima kasih bang. Masuk, berapa? 30. Sudah lah. Sudah. Dekat rumah dan Ya. Kebab. Ini Nutella, ini pistachio, ini rifle. Barisan Arab discount ini satu Amerika 310. Ini satu Amerika 310. Boleh bawa tak? Boleh bawa. Dapat tak berat. Ya, tengok coklat mancur. Coklat. Jom nanti. Set kelengkapan baju terakhir. Ni memang penting kan ni untuk korang. Mana-mana
mana apapun kita beli dekat dunia ni memang tak akan kita bawa mati lah. Inilah yang akan kita bawa nanti. Kamu buat gini. Oh. Ada travel. Orang nak pergi Krabi, Phuket, Bali, Koh Samui, Bandung, Lombok, Hanchomi, Manila, Boracay, Taipei, Maldives, Hong Kong, Macau, Beijing, Seoul, Osaka, Tokyo, Perth. Satu Asia. Oh, siap. UK pun ada. UK, Itali korang boleh pergi. Sini. Tapi sayanglah malam ni kira malam 2 terakhir lah. Besok malam dah last malam, last day lah. 3 hari 2 malam. Baik lah. Bang. Ramai bodoh. Paisan. Layan diri 100 gram RM4 saja. Ha? Itu dia tak ada paket. Kalau ada paket okey ya. Alright guys, ni dah keluar balik. Saya memang tak terkejar habis. Memang susah lah. Tak ada benda yang terekspos. Walaupun saya terbiasa pada cuma macam ini je lah. Jalan-jalan dekat sela-sela orang sajalah. Tak ada can. Bukan tak ada benda. Benda banyak tapi tak ada can. Pasal yang berjalan banyak, jadi masa kita untuk break dekat tengah jalan memang terbatas lah. Ini ada ayam penyet. Ayam gepuk. Alright guys, ni dah keluar. Jadi saya rasa kita cukupkan sampai di sini dulu video kita untuk malam ni. Terima kasih buat korang yang dah ikut saya. Jangan lupa support terus channel ni agar terus bisa explore tempat ataupun pasar mana-mana yang menarik ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen juga. Share bila perlu. Sekian, jumpa lagi bersama saya next hari di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yep. Dekat sana kalau korang datang, korang boleh duduk. Kalau nak duduk ada bawa family, nak duduk makan dulu, dah beli makanan, dekat sana boleh duduk lah. Kalau tempat parking tak payah risau lah. Tempat parking dia memang luas. So sekarang ni saya tengah cari jalan keluar. Mana keluar? Sana. Tengok jalan keluar pun tak tahu mana.
guys, jumpa lagi bersama saya next hari di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi tertentu, matu-matu kalau itu letang